Sama walaupun tu. Tanda. Tidak bangau lagi. Tak bangau. Orang depan belum lah. Bagaimana udah? Ui, patah. Patah. Sini bawah ni. Sao? Ni, pandai. Besar kan? Tuang. Ni buka mata ni. Oh ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita dah trip ni. So hari ni kita bawa tim Pak Abu. Depa trip anak-anak. Pak Abu kata mau nak menantu. Jadi hari ni ayat 22 Melayu, ayat elok. Kalau banyak video sebelum ni pun kami gasak sekak makan lepas hujan, lepas ribut. Hari ni cuaca nampak cantik. Jadi jom kita nak cerai jalan Belanak depan Golok ni. Kalau banyak video ni lepas senangin. Saya dekat 5 kilo lucu. Makan Belanak saya sejengkai tau. Hari ni kita pergi cari. Jadi jom kita pergi cari Belanak, tengok kalau tak ada depan Golok kita pergi bawah jambatan. Okey, semoga dimudahkan rezeki ni. Dan tim Pak Bu semua tak bangau. Strike padu. Sakit gorgon. Amin. Lapar mati lah. Pak dia keluar tengah-tengah lah. Bismillah. Bismillah. Benar je lah. Sekak 4 kilo. Yang pertama tak bangau. Try. Pakai jalan lah kau je. Pancok je lah tu. Pancok je dah pecah. Macam berat batu tu. Berat. Tu dia. Ha? Ready dah. Allah. Ada Belanak. Apa ni buat Belanak? Benar sekali. Aduh, malam tekor apa? Ada 2 ekor tak? 2 ekor? Boleh tu. Ya, apa tengok. SM pertama Pak Abu. SM pertama. Seridin. Ready ni tengok. Seridin penuh je. Okey, kita balik. Okey oh. Abang nak cakap okey. Dia tak pakai. Okey, so kami dah selesai menjelang Belanak. Alhamdulillah ada jugalah dekat place tu. Aduh, Belanak ni payah cari. Belanak pula saya ikan masin. Baik kita tengok. Kita nak cari apa senangi monster. Okey, jom kita jumpa dekat tu. Menjadi. Okey, so kami dah sampai di spot pertama. Spot pertama ni kita try belah tengah lah. So pagi ni ayat masih pasang lagi. Mungkin lagi sejam kita nak balik semua lah. Jadi saya nak set up dulu macam biasa. Tengok ni, spot ni kita tengok. Video sebelum ni gasak GT dengan MJ tu. Cuba tengok. Jadi spot pertama. Target merah. Okey, dapat merah. Jadi kita cuba tengok tak. Okey, so set up yang pertama kita gunakan teknik ayam. Kita tak pakai ladung lah. Ayam ni ayam slow. Dah boleh main. Ambil tong masuk. Ya, yang kedua kita gunakan teknik pamuti. Ayak tak jalan ni. Tak jalan ke nak balik? Nak balik.
Okey, so yang ketiga kita gunakan teknik layan tanpa ladu. Sebab nampak macam ayat tak jalan, so kita tak pakai pin terus lah. Senang ni. Ya, stok pun. Mai. Masuk sangkak ah. Mana masuk sangkak? Ni bau ni. Sao? Dekat. Dekat. Sao? Sao. Oh, dia tarik gerak balik. Dah nak kau. Ui. Sao? Alhamdulillah, nasib pertama tak bangau. Tak bangau. Adam turun. Duk masa jangan duk nyut nah. Hei, ni ikan, ni akan sangkut. Teknik layan tanpa ladu kan. Tanpa pin menjadi. Mantap kan. Mantap. Kau kena tipi yang maya tau. Ya. Oh. Nak dia punya mulut. Yo, siap je. Gerik. Tanpa ladu. Tak. Cabut dulu, petik dulu. Ada yang banyak. Duk bengkok kayu. Mantap. SM tu. Oi, kencing. Dia kencing duk. 3 Alhamdulillah. kilo lah. Oh, dah. Dah. Nak kita lagi. 80 dah. Sama walaupun kecil. Tanda tidak bangau lagi. Tak bangau. Orang 80 dah. Agak apa udah. Ui, patah. GT. Tu dia guys. GT. Double strike bang. Double strike mah. Makan dengan abang sekali. Ada ikut lagi. Makan double strike. Pam. Double strike mah. Pam. Ayam kali pam. Ayam pam ikan. Tak apa dah. Sekali. Pam. Pam tu mah. Tu dia guys. GT. Cantik. Pam. Bagi dia mai. Pam tu. Allah sangkut ah. Ha? Sangkut. Duduk gelap kan? Pam tu. Sangkut. Sangkut. Jangan pam. Sudah GT Ada patah. player. Jangan patah dah Dia telan tu. Sangkut ke? Buka. Ada player. Player. Ini pam tu. Sangat man. Tuang tu. Ni buka mata ni. Tuang ikan. GT angkat kuat tak apa? Alhamdulillah lesen dia yang pertama. Hai. Oh, dia man. Padu. Dua. Nak buka ni. Betul ikan. Dia telan tu. Ha ni. Angkat bang. Pegang tali tu angkat ikan. Pegang ikan. Tu dia lesen pertama GT. Makan double set dengan tekong. Mantap. Kira-kira orang 80 dah. Kecil. GT kecil kan. Okey. Tu angkat lepas makan tu. Makan baru dia makan. Ambo makan lu. Kita makan. Audio. GT lagi. Apa dia? Ha, sangkut. Tengok. Alhamdulillah. Lesen yang ketiga. Habis makan macam mana terus kepok tu. Biasa juga. Mantap, Lepas makan dia bagi. Makan ni. Roti canai habis basuh tangan. Mak, kepok terus. Mantap. Tu. Putih lah. Tu ya tau. Putih. Tali raput lah. Makan leput lah. Tali baru. Okey, so kami nak pindah sangkak yang kedua. Sangkak yang pertama ni alhamdulillah. Semua dapat lesen. Oi, Pak Abu masih membangau lagi. Sangkak yang pertama, jadi jom. Kita try naik sangkak lebat ayak pun dah. Mula beralih ke surut. Tengok ayak but main rapat. Sebab tali sangkak dia kendok. Jom, naik sangkak. Tapi cari gorgon lagi.
makan penuh. Okey, so kami nak pindah sangkak yang ke bawah. 4 lah? Keempat. Sangkak kedua, sangkak ketiga membangau. Sangkak pertama tadi yang berhasil. Jom. Mana bangau? Ha? Duri sih kau. Duri tak kira. Duri tak kira. Duri tak kira. Duri tak kira apa? Minta maaf ah. Tak maaf. Pak Abu kira duri tak boleh. Pak Abu dia kira duri. Jadi jom. Naik sangkak. Kita sangkak keempat. Aduh, pok senangin tak makan ni. Agak ikan lah. Agak ikan. Macam mana duri juga? Kerapu naga. Kerapu singa. Kerapu naga dah. Makan diam. Oh, jadi dapat ni. Dapat ikan rapu yang pertama. Rapu yang agak Nak? rapu. Nak ah? Bawa kita makan dah. Tengok bang. Dia makan diam. Kita cari yang boleh buat gulai. Okey je. Balik. Balik. Boleh. Lesen yang kedua. Okey bang. Dah. Udang. Medu ah. Udang tu. Alhamdulillah. Apa pusing 5 jari ni makan. Dia bagi kat kecil tu. Lagi. Jaga kena tekai. Okey guys, so kami nak pindah sangkak yang ke-6 ah. Yang ke-6. Di sini dapat anak GT seekor. Lepas tu duri punya berlembut. Aduh. Jadi jom kita masuk ke dalam balik lah. Kat luar ni duri dengan ikan lembu punya. Aduh, ada umpan kami tu ni. Jom. Kita naik sangkak. Anak pun ni tak membantu kan. Dia bawa dah. Jam berapa dah ni? Jam mungkin 2. Jom kita tengok. Ikan dah petang kot. Ya kan? Saya senangi yang pertama. Ni kan duri. Duk makan umpan dari tadi pamuti. Akhirnya senangi tewas. Baby. Alhamdulillah jari. Nangis mak jauh punya. Aduh, dah. Pak Bu ada Pak Bu. Oh, Jonah. Lesen pertama. Agak ni tak nampak. Oh, dia tak bangau. Alhamdulillah. Pak Bu dapat lesen lah. Semua tak bangau. Tak bawa dia seorang gila tu. Apa nak ni? Makan apa Pak Bu? Ha? Makan apa? Dah kopi. Udang kopek. Okey, buka Bu udang kopek. Okey, bagi. Tu lah. Sama ni. Asal dia agak lah. Kau ingat lucu lah tadi tu. Okey, boleh. Lemai. Pak Bu dah tak bangau dah. Alhamdulillah. Ni, kita ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni banyak. Alhamdulillah. Ini rampung jadi. Tu, mantap. GT. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. So selesai dah trip kami hari ni. Ni alhamdulillah ada juga semua tak bangau. Alhamdulillah. Jadi ni jana lebih. Ni ikan tak apa nak galak makan ni. Kami merata pusing kau. Satu sangkak seekor. 2 sangkak seekor. Tapi alhamdulillah ada juga lah. Ni last spot ni tadi kena ni. Adik kita tadi kena depan tu. Lucu makan banok yang besar. Tak ada rezeki. Jadi ni jom kami nak kemar-kemar dah. Lagi kita jumpa kemar kita update hasil ni. Alhamdulillah ni semua tak bangau. Janji semua tak bangau. Jadi jom. Daripada bu ikan baca dah ni. Tak mau dah. Okey tak bangau Pak Bu. Okey tak bangau. Pak kilo lebih dah. Ada 5 kilo lah. Kat dia 5 kilo dah.
Okey guys, so kami dah selamat sampai kat Pengkalan. Saat kita kemang-kemang tengok hasil ni. Alhamdulillah hari ni trik pak abu anak-anak semua tak bangau. Okey, ni saja hasil kami untuk hari ni. Gorgon sekok, GT3, GT4, GT5, Senangin sekok, apa jenah sekok, tanda sekok. Tu otek. Dia sesat sekok ni. Tengok fighter kita ni. Trik anak-anak tim Pak Abu. Mantap Pak Abu. Semua anak-anak ni menentu dah. Ni kira menjadi lah, semua tak bangau. Kira ni pun first time naik tu. Pak Abu banyak kali dah. Dia tak apa ni dah dekat malam dah. Alhamdulillah semua tak bangau. Okay, jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe channel, wishing, like, share dan komen. Bye bye. Ikan depa banyak. Banyak ikan depa. Monster ada sekok. Tu ada ulang tak habis tu. Tu hidup ni. Mantap. Nuak belakang tu paling esok ni 70 ekor ni dah. 70. Apa nak main apa cari dah. Ekor padu dengan orang. Mantap hasil kami.